Kita tak pernah masak, kita panggil semua anak-anak kita rasa tak pernah. Jangan berani pegang bawang pun kita tak bagi. Jangan kacau kita masak. Kita hidang suka makan tak suka, tapi dia orang pun telan aja. Jadi maksudnya hari ni Kak Zaida masak, saya tak biasa main gula. Ada certain resipi saya letak gula, ada certain resipi macam ni pada saya tak perlu manis. So puan nasib lah rasa ni dah lagi sebab Kak Zaida yang masak. So dia rasa kalau pada you okey, tak payah letak gula. At least kita ada less sedikit gula lah dalam masakan. Yang tak perlu kita tak perlu letak. Ya. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaida nak share resepi masak serai kayu manis. First kali kita nak tumis ni daun limau, serai, daun salam, lengkuas dan ini yang penting. Kalau tak letak ni, dia tak ada dalam kayu manis dah daun dia. Ya, so kita masukkan ni. Be careful ya, sebab daun salam ni basah. Okay, kita tumis sampai dia naik bau dulu ya. Kita nak masukkan bawang yang kita dah mayang. Okey, sementara nak tunggu bawang kita ni masak cantik, kita nak blend. Alright, kita nak blend ni. Lada merah, bawang besar, buah keras, bawang putih dan halia. Dia dalam keadaan macam ni, ujung-ujung dia dah mula nak coklat, dia akan keluarkan bau manis. Tak perlu sampai brown, hanya dia coklat sikit saja dekat bahagian ujung-ujung macam ni. Kita nak masuk yang kita dah pisah, lada merah, bawang besar, bawang putih halia dan juga buah keras. Ni kita tumis sekejap ya sampai dia pecah minyak. Okey, ni dah garing. Kak Zaida nak masukkan asam kepingnya. Kita masuk asam keping dulu supaya asam keping ni dia keluarkan masam dia nanti. Okey, dia dah pecah minyak. Now Kak Zaida nak masukkan rempah. Ini rempah ketumbar, jintan putih dan serbuk kunyit. Okey, kita gatakan dulu dalam lada ni. Bagi dia naik bau dah sedap. Masuk je rempah, dia dah campur bau rempah dah. Saya sayang air daripada blender ni, saya masukkan. Kita biar sebentar. Yes. Okey. Sekarang ni Kak Zaida nak masuk garam ya. Saya kecilkan api. Kecil-kecil. Okey, dah masuk garam. Saya nak masuk ayam. Sedap dia tu datang daripada combination of garam dengan kunyit. Kalau you goreng ayam mentah, goreng tak payah letak garam dan kunyit, you tak boleh merata. Dia jadi hanyi. Okey, saya masukkan tomato buah ya. Ayam mentah boleh, tak ada masalah. Cuma Kak Zaida tak boleh masak ayam mentah waktu sekarang sebab dia akan makan masa yang lama. Lama puan. Ni kalau saya masuk ayam mentah, dia belum apa-apa lagi ni. Belum keluarkan air lagi. Yang ini ayam dah masak. Saya masuk sumato, saya masuk air, saya masuk santan, balik-balik tu angkat. Sebab ayam dah masak. Saya dah masuk santan ya. Puan pakai minyak yang penggoreng kat rumah tu. Bila goreng ayam, angkat, minyak tu lah guna untuk masak. Saya tak boleh pakai minyak tu. Kalau saya pakai minyak yang saya goreng ayam, nanti netizen yang dekat luar sana tu, yang kat dalam phone tu, yang kat sini dia faham, yang kat luar tu, ya Allah, minyak dia kotornya. Okey, kita balik-balik tengok. Pekat kuah juga terpulang kepada puan-puan. Dan macam ni puan. Dah pun siap lauk kita. Okay. Alhamdulillah, dah pun siap resepi kita hari ni, iaitu masak serai kayu manis buat tetamu Kak Zaida. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.